Kata Ustaz Azhar Idrus, jahat macam mana pun kita, solat jangan tinggal. Sebab solat ni tiang agama. Solat akan menegakkan agama kita. Jadi solat juga adalah amalan pertama yang akan ditanya dalam kubur. Kalau solat kita baik, insya-Allah amalan lain juga akan ikut jadi baik. Kaki bola ke, kaki senuka ke, kaki getah ke, siapa pun kita, jangan tinggal solat. Kalau kita mencuri pun, kalau masih buat dosa, jangan tinggal solat. Sebab solat tu tiang agama. Satu-satunya peluang untuk kita kembali kepada Allah. Jadi sepatutnya, solat yang betul akan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi jangan anggap solat hanya untuk orang yang baik-baik sahaja. Raja ke, menteri ke, orang biasa ke, siapa pun kita, semuanya akan berdiri di hadapan Allah dengan solat mereka. Sebab itu kita bukan sahaja kena jaga konsistensi solat, tapi juga kita kena pastikan solat kita sah. Ramai orang yang fikir dia dah solat, tapi bila periksa balik, ada rukun yang dia tertinggal, ada bacaan dia yang tak betul, atau wuduknya tak sempurna. Kalau begitu, solat yang kita banggakan sebenarnya boleh jadi tak sah. Jadi untuk lebih jelas, saya syorkan buku Sah ke Tak Sah Solat, tulisan Ustaz Nur Hafiz. Dalam buku ini, persoalan tentang sah atau batalnya solat itu dihuraikan dengan padat dan mudah. Klik beg kuning sekarang untuk dapatkan. InsyaAllah lepas baca buku ni, kita boleh solat dengan lebih yakin, sah dan berusaha untuk khusyuk.